Hai semua, dalam video kali ini Abang Telco ingin menunjukkan cara-cara bagaimana anda boleh mendaftar sebagai ejen jualan Red One. Sebelum itu jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk menyokong channel Abang Telco. Guys, mari kita mulakan. Langkah pertama, akses borang Red One Customer Service. Pertama sekali kita perlu akses borang online tersebut sama ada melalui QR code yang tertera pada skrin ataupun melalui link yang Abang Telco telah sediakan dalam description di bawah. Abang Telco cadangkan anda untuk isi borang dengan menggunakan handphone bagi memudahkan lagi proses. Selepas anda scan QR code ataupun anda buka link yang Abang Telco telah sediakan di bawah, anda akan terus ke borang customer service yang anda boleh lihat pada skrin. Anda boleh menggunakan handphone ataupun komputer untuk mengisi borang ini dengan selengkapnya. Untuk langkah kedua, anda perlu mengenal pasti jenis permohonan anda. Kita scroll sedikit ke bawah. Dalam bahagian ini anda perlu nyatakan permohonan anda. Anda boleh memilih daripada 9 jenis permohonan. Permohonan pertama, General Enquiry. Ini kalau anda ada sebarang pertanyaan, kemusykilan, ada benda tak faham, tanya saja. Nombor 2, Sign up Red One Postpaid. Ini kalau anda ingin daftar nombor baru ataupun untuk kekal nombor semasa anda dan bertukar kepada Red One. Ketiga, untuk upgrade ataupun downgrade plan semasa Red One anda. Keempat, untuk terminate line ataupun terminate account Red One anda. Kelima, untuk membuat pembayaran bil ataupun untuk unbar line yang telah disuspend oleh Red One. Keenam, untuk buat semakan bil semasa. Ketujuh, untuk buat penukaran nama tuan punya akaun Red One ataupun change account ownership. Kelapan, untuk upgrade subline ke master line. Dan kesembilan, terakhir sekali, untuk mendaftarkan diri anda sebagai ejen jualan Red One. Selepas kita dah go through 9 jenis permohonan tadi, jangan lupa untuk isi nama penuh, full name, nama penuh seperti di dalam MyCard, IC, nombor MyCard anda juga untuk rujukan kami, dan jangan lupa untuk tekan save form link for future usage. Ini penting supaya anda dapat rujuk semula borang ini di masa depan. Untuk sesi kali ini kita akan belajar cara-cara bagaimana anda boleh mendaftar sebagai ejen jualan Red One. Jadi kita klik butang nombor 9, Register as Red One Agent, dan scroll ke bahagian 9. Pertama sekali anda perlu mengisi lokasi ataupun bandar kediaman semasa anda. Kedua, current occupation ataupun pekerjaan semasa anda. Ketiga, anda perlulah sertakan sekali alamat email anda. Keempat, anda boleh mengisi nombor telefon semasa Red One. Sekiranya tiada, anda perlu membeli nombor baru ataupun menukar nombor semasa kepada telco Red One. Ini adalah wajib bagi membolehkan anda mempunyai e-wallet ejen Red One. Kelima, nombor MyCard anda. Keenam, bagi tujuan pembayaran komisen Red One, anda perlulah mengisi nama bank yang anda ingin terima bayaran ini. Ketujuh, nombor akaun anda ataupun bank account number. Ke-8, anda perlu klik I will send my bank statement header with my bank account number. Ini adalah sekadar peringatan untuk anda tidak lupa menghantar kemudian kepada tim Abang Telco salinan bahagian atas bank account statement yang menunjukkan nama anda dan nombor akaun bank anda bagi memastikan ianya tepat dan betul dari pihak anda. Ke-9, anda perlulah memilih saiz baju anda. Tim Abang Telco akan menghantar kit jualan Red One dan baju untuk kegunaan anda semasa anda menjadi ejen jualan Red One. Akhir sekali, kita scroll bahagian paling bawah sekali dan tekan butang Submit on WhatsApp. Langkah terakhir sekali, hantar borang dan tunggu pengesahan. Selepas anda menghantar borang melalui WhatsApp, borang anda akan diterima oleh tim Abang Telco. Tim Abang Telco akan buat proses permohonan anda secepat mungkin. Anda juga akan dimaklumkan melalui WhatsApp apabila permohonan anda telah diluluskan. Setakat itu sahaja daripada Abang Telco untuk kali ini. Jika ada sebarang pertanyaan, sila tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Abang Telco untuk lebih banyak tips yang berguna di masa depan. Semoga bertemu dengan anda lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih guys.